kesempatan ini mengucapkan selamat berpuasa kepada semua guru-guru dan murid-murid beragama Islam di SMK Methodist. Amalkan amalan-amalan yang menjurus kepada kita mendekati Tuhan. Sekian. Assalamualaikum. Cikgu ucapkan selamat berpuasa kepada semua guru dan juga murid-murid yang beragama Islam. Bulan Ramadan, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk mengeratkan silaturahim sesama. Juga merakamkan selamat meneruskan ibadah berpuasa. Semoga sepanjang bulan ini kita dapat meneruskan amalan-amalan yang baik dan dapat diteruskan sehingga akhir hayat. Assalamualaikum. Hari ini dah alhamdulillah sudah selesai majlis pelancaran Hijrah Ramadan bagi SMK Methodist pada tahun 2025. Kami mewakili Panitia Agama Islam ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga Methodist. Dan semoga semua ibadat kita berlipat ganda dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.